Hai hai hai. Berjumpa lagi kita di YouTube Apa Ini Family Channel. Tang tong 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 cong. Hai. Selamat petang. Hari ini saya nak menceritakan satu berkenaan dengan cara proses buah getah yang saya dapat dan kutip di tepi sungai semasa saya mencari kata. Okey guys, ini dia punya buah getah. Satu mangkuk guys. Banyak juga tu satu mangkuk. Siapa yang tak pernah makan buah getah, bolehlah cuba macam mana rasa dia. Buah getah. Okey, ini lesung batu saya gunakan untuk tumbuk buah getah supayanya senang dipecah. Okey, kita tutup dia, tumbuk dia supaya kulit yang keras tu boleh tanggal daripada isi yang berwarna putih tu. Lepas tu kulit yang sudah pecah tu, yang keras tu kita buang kat satu tempat. Lepas tu kita asingkan biji buah getah yang isi yang kita nak ambil tu. Tengok guys. Anak saya ni dia rajin sangat juga nak ikut. Kau tengok dia pula yang sibuk-sibuk. Tengok. Ketuk slow sampailah habis guys. Tengok. Ketuk lagi guys. Pecahkan dia. Tapi kerja proses ini memakan masa yang lama juga kan. Bukan kita nak ketuk tu lepas tu basuh terus makan, tak. Kita kena proses dia, basuh dia kerap beberapa hari kan. Lepas tu kita rebus dia lagi, bagi garam dia, supaya kita makan dengan rasa yang sedap. Kita nak buang dia punya getah supaya getah tu masa kita masak kita tak terasa kelat, tak terasa pahit. Itu dia guys. Okey guys. Siap sudah saya punya biji buah getah yang saya pecahkan daripada kulitnya. Tengok ni guys. Okey, buah getah kita ni kita nak belah bagi dua. Yang ini dia punya kulit keras tadi guys. Tengok banyak juga isi. Lepas tu biji getah yang kita sudah belah dua tu kita nak basuh guys. Basuh dengan beberapa kali kan. Kalau kita basuh mula-mula tadi memang ada air dia macam air susu guys. Jangan lupa guys. Tengok macam mana saya punya proses menghasilkan buah getah supaya sedap dimakan. Tengok. Okey, kita basuh guys. Kita kacau-kacau dia guys. Kacau supaya getah dia tertanggal daripada isinya guys. Banyak juga buah getah ni yang saya cari tu hari guys. Lepas tu buah getah yang kita sudah dibasuhkan beberapa kali kita basuhkan tadi kan. Tengok. Lepas tu selepas kita basuh, kita masukkan dalam Tupperware ataupun kontainer. Kita masukkan ke dalam kontainer. Lepas tu kita bagi air, kita rendam dia kan. Kita rendam selama 4 hari. 1 hari sekali kita bersihkan dia.
tukar dia punya air. Okay, kita tutup. Kita rendam dia selama 1 hari. Okey, hari yang kedua. Tengok air yang berbuih tu. Itulah air getah dia. Kita buang balik, kita basuh balik. Kan? Kita bilas-bilas dia supaya airnya bersih balik. Kacau. Biji getah ni elok ni. Kalau kita duduk dekat hutan, tak ada nak makan apa, kalau ada musim buah getah, bolehlah buat jadikan sayur. Okey, yang ini hari yang ke 3. Masih ada lagi buih guys. Tengok. Kita buang lagi. Kita basuhkan lagi. Kita bilas dia lagi. Sampailah dia bersih dan mengeluarkan getah supaya tidak kelat. Hari yang terakhir, hari yang keempat. Tengok. Ada lagi buih dia. Tapi kita boleh basuhkan lagi. Selepas kita basuh, hari yang terakhir ataupun hari yang keempat ni, saya nak rebuskan dia. Tengok air sudah mendidih. Kita rebuskan dia selama 20 minit atau 15 minit guys. Kita masukkan buah getah. Buah getah ni pun kita campurkan dengan garam nanti. Supaya dia lembut isinya. Tengok, masukkan habis. Lepas tu kita campurkan garam. Okay, kita tunggu dia. Alamak. Nyalakan api. Okey, inilah buah getah yang kita sudah bersihkan tadi. Sudah kita rebuskan tadi selama 15 minit ke 20 minit. Lepas tu kita masukkan dalam kontainer, simpan di dalam peti sejuk. Okey, kita nak masak pekasam ikan ni yang saya dapat dekat sungai, campur dengan biji buah getah yang kita dah proses selama 4 hari tu guys. Ini bahan-bahan yang kita nak campur dengan pekasam dengan buah getah kita. Cili, bawang merah, bawang putih, halia. Okey, masukkan bahan-bahan ke dalam kuali. Kacau. Kacau sampailah naik bau. Lepas tu kita masukkan biji buah getah. Buah getah kita sudah masuk dalam kuali. Okey, kita girau dia. Kita kacau dia sampailah sebati guys. Tengok, ting torong tong ting 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 tong torong ting 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 ting. Tengok. Hasil buah getah saya. Okey, ini pekasam ikan. Pekasam ikan saya ni saya campur dengan
daun kepayang dengan rebung. Siapa tak pernah makan, siapa tak pernah buat, sila cuba guys. Pekasam ikan bercampur dengan rebung dengan daun kepayang. Kita gaul dia. Gaul. Oh, sudah masak. Tengok ikan pekasam kita ni tadi memang dia hancur bercampur dengan bahan yang kita masukkan ke dalam kuali tadi. Okay guys, setakat itu saja. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment and share Apai Imi Family Channel.